besarnya dan cantiknya kek itu. Saya patut makan. Wah, oh, ya, tunggu, ada 2. Aduh, oh, itu bukan kek. Iya, Lego. Aduh, sakitnya. Oh, sayang, jangan kecewa. Oh, bagaimana kita boleh membantu kamu? Satu idea. Sudah tiba masanya untuk cabaran. Baiklah. Apa yang akan kita lakukan? Buatkan saya kek yang besar dan lezat. Oh, itulah kegemaran saya. Oh, tentu. Saya suka kek, namun saya tak pernah buat sebelum ini. Tapi nampaknya tiada yang rumit, terutama sekali sebab kek itu sudah ada. Saya akan letakkan krim putar dan kemudian tambahkan gula-gula Skittles. Ah, sedap. Kali saya akan severin perkara yang sama dengan lapisan kedua. Dan sebenarnya ia sedap, jadi akan ada krim dan gula-gula Skittles. Oh, ya. Hebat. Lebih dan lebih lagi. Oh, ya. Tidak dapat dipercayai. Saya pun mau coba kek itu. Ya, tiada apa yang akan tinggal untuk bayi. Saya akan buat kek dalam bentuk yang luar biasa. Bentuknya seperti sneaker. Saya akan gunakan insole sebagai acuan. Seterusnya, iri berminyak sing acara krim. Airi berbingkar yang dimerkulot kasuran kek. Mereka ginir turun spatula bersiap. Si berkuris no berur. Offeri. Sekresiward airtest. Oh, itu nampak luar biasa. Tapi siapa yang mahu kek berbentuk kasut? Ia tidak menyelerakan. Apa yang semua orang suka? Betul, Ipal. Kita perlu buat kek berbentuk Ipal. Untuk berlaku, Tauri bila persi bentuk kek sedikit berdalam. Jangan lebih hati, Puan. Seterusnya, kita perlu beri kek warna yang sesuai. Untuk ni, kita akan mengambil coklat merah, cair sepenuhnya. Berhati-hati semua. Cairkannya di atas kek dan tuangkan. Oh, cantiknya. Oh, tangan saya. Tetapi ia sedap. Yang paling penting adalah menjadikannya sedap. Oh, tunggu. Bagaimana pula? Kek semua orang hampir siap. Dan saya secara tidak sengaja memakannya. Oh, apa yang patut saya lakukan? Betul. Apa yang perlu kita lakukan ialah titiskan sedikit coklat ke atasnya. Ini akan menjadi kek najis. Itu sangat lucu. Dan beberapa mata semestinya. Ia sama seperti emoji. Hebat. Itu menjijikkan. Baiklah, pilih. Semuanya nampak begitu menyelerakan. Mari mulakan dengan yang ini. Ini kek chef. Saya tak pernah makan kek seperti itu sebelum ini. Nampak menarik. Saya harap ia juga sedap. Hebat. Seterusnya, saya akan cuba kek ipal dari nenek. Ia kelihatan sangat sedap juga. Baiklah, ia juga. Dan sekarang Britney. Adik! Nak kek awak nampak kelakar. Mari kita cuba. Awak tahu tak? Ia juga sedap. Tak tahu nak pilih siapa. Tapi biarlah jadi. Nenek. Oh, yay! Kali ini, saya mahu menikmati minuman kegemaran saya, Koko. Saya boleh melakukannya. Kita patut mulakan dengan Nutella. Hanya sebelum itu, saya akan mencobanya sendiri. Ya, ni memang menakjubkan. Gua akan makan semuanya lagi. Kenapa Nutella? Gua patut buat koko biasa sahaja. Apa yang lebih baik daripada itu? Serbut Nesquik.
sedikit susu. Dan mari kita tunggu sehingga ia mendidih. Sementara itu, saya akan makan. Oh, lihat betapa comelnya benda yang saya buat ini. Oh, ia senyum. Oh, sayangku, ini untuk cawan. Oh, ia hampir. Oh, baiklah, saya dapatkannya. Nasib baik saya ingat tepat pada masanya. Oh, lihat kegembiraan ini. Saya harap bayi akan meminumnya dan merasa sangat selesa. Anda nasi roti Halia juga terkekan berlebihan. Cantik, cuma Nesquik terlalu murah. Coklat Toblerone yang kita perlukan. Pertama, kita perlu cairkan dalam susu. Seterusnya, kita ambil sirap coklat dan masukkan ke dalam balang. Oh ya, jika api mengukur seperti ini, kita akan menambah rasa pada sirap kita. Bukan secara literal. Kita hanya akan letakkannya di sisi balang. Oh, serihal seperciniran. Saya tuangkan coca in rehain krim powder stalshire. Town hayas berdobat. Yet your main jubel. Oh, kepingan coklat ini sangat sedap. Saya tak boleh berhenti. Tunggu, di mana ia? Oh, saya makan semua lagi. Tunggu. Betul. Kita boleh tuang susu ke dalam balang Nutella dan kemudian kita perlu goncang dengan baik. Menakjubkan. Seterusnya, kita boleh menghias semuanya dengan marshmallow. Lebih banyak, lebih sedap. Jadinya, Ya, say they cheers. Tanis director do super sobieng. Baik, sayang masih itu untuk inapin sugaring V. saya terkejut. Saya tidak pernah melihat koko seperti ini sebelum ini. Saya rasa saya akan coba minuman Britney dulu. Wow! Oh, Nutella dan marshmallow. Saya betul-betul suka. Sedap. Seterusnya ialah koko daripada nenek saya. Ai, dia mengubah koko biasa menjadi sesuatu yang sangat cantik dan selesa. Oh, biskut Halia memang menakjubkan. Dan begitu juga dengan koko. Chef O telah membuat sesuatu yang luar biasa. Saya tidak pernah melihat ini sebelum ini. Saya telah merosakkannya semua. Sayang sekali. Nampaknya, Nenek, Anda adalah pemenangnya. Saya? Oh, yay! Saya tidak mencuba untuk sia-sia. Sekarang saya teringat sesuatu yang lebih berat. Seperti kentang goreng. Tiwi barbos singgaris well. Tia separuh si masor di sini. Wesley, kentang perlu dipotong menjadi kepingan. Hari Griffiths kata untuk itu. Saya tahu semua orang melihat apa yang saya boleh lakukan. Seterusnya, kentang perlu direbus, kemudian dimasukkan ke dalam blender dan dijadikan kentang lenyek. Kita perlu sampai sirisi yang newe kidamnya. Tinggal bertain lagi kawai dapat do kentang. At firwa di gulung dan kemudian dipotong. Kita akan dapat bulatan-bulatan kecil yang comel. Weki tahu tak? Saya akan lukis muka senyum pada mereka. Mari kita lakukan ini. Oh, I tuisin gorcaya bayarchen. And hai serba itu jurtu bulehin celup dalam minyak mendidih. Sekarang itulah yang saya maksudkan. Jauh lebih hebat daripada kentang goreng biasa. Yang tinggal hanyalah untuk... Apa? Oh, dari mana datangnya? Oh, maaf. Saya baru mula mengupas kentang. Oh, gerudi ini sangat membantu saya. Selesai. Seterusnya,
kentang perlu dihiris menjadi kepingan? Dan kita boleh lakukan itu dengan... Oh, benda istimewa di sini. Segera harus di-store dari puan, guys. Tak tahu jauh ni ke mana-mana tanpa sos. Jika kentang adalah gaun, maka sos tomato, mayonis dan mustard adalah bahagian lain wanita itu. Oh, ia kelihatan sangat cantik. Lihatlah itu. Itu nampak mengarut. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda cara memasak. Pertama sekali, tambah banyak minyak. Perkara utama adalah memastikan tiada apa-apa yang berlebihan dalam kuali. Kemudian kita masukkan kentang. Oh, minyak memercik. Tetapi saya akan melindungi diri dengan penutup. Ya, itu penyelesaian yang bijak. Oh, dari mana datangnya lalat itu? Oh, tidak! Aduh, itu menyakitkan. Alamak, kentang saya hangus. Oh, tidak. Apa yang patut saya buat sekarang? Jangan kecewa. Ambil sedikit kentang goreng. Oh, terima kasih, Nenek. Itu sangat sedap. Tunggu, itu gula-gula. Britney suka. Mari kita buat sesuatu yang luar biasa. Sedikit sirap, keledek, dan kita sudah siap. Wah, lihatlah itu. Semuanya nampak menarik, tetapi saya akan mulakan dengan yang dari nenek dulu. Mereka cuma kentang goreng, tapi agak sedap. Apa yang chef buat? Itu rupa-rupa yang kelakar. Juga sangat sedap. Oh, dan Brittany memberi saya sesuatu yang luar biasa. Ia tidak kelihatan seperti kentang, tetapi ia lazat. Oh, ini perkara paling hebat sekali. Anda adalah pemenangnya, Kak. Oh, dengar itu? Saya menang. Yeay. Langgan dan teruskan mengikuti supaya Anda tidak terlepas cabaran yang sama lazat, menyeronokkan, dan menarik. Ia akan menjadi lebih menarik.